Assalamualaikum dan hai semua. Welcome to Chill Pill Podcast by Klinik Dr. Alina. Hari ini saya Dr. Nabiha bersama Dr. Nur Syahiran Abdul Hayy, ONG Specialist dan Fertility Specialist daripada Sophia Fertility dan KPJ Ampang Puteri. Okey doktor, apa khabar hari ini? Sihat doktor? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Thank you Dr. Nabiha for a very kind introduction. Saya Dr. Syahiran ataupun yang lebih senang nak panggil Dr. Shah dari Sophia Fertility. Saya pakar sakit puan dan juga pakar kesuburan di dua tempat yang berbeza lah. So satu kat Petaling Jaya, satu kat Ampang. Jauh sikit. So boleh cari doktor. Siapa yang dekat Petaling Jaya boleh jumpa doktor di Petaling Jaya di Sophia Fertility, ataupun di area Ampang, Keramat, Wangsa Maju boleh cari doktor di KPJ Ampang Puteri. Tapi dua-dua tu lain bidang kan doktor? Dua-dua center yang berlainan, tetapi saya punya kerja sama juga, masih pakar sakit puan dan juga pakar fertility di kedua-dua tempat ni. Oh, okey. So boleh cari di mana-mana saja. So fertility ataupun KPJ Ampang Puteri. Okey doktor. So kita move on to the next session. Boleh tak doktor kongsi sedikit apa yang buat doktor pilih bidang ONG dan seterusnya kepada bidang fertility? Jadi saya bermula kerjaya saya di Hospital Kuala Lumpur selepas saya habis universiti, terus kerja di Hospital Kuala Lumpur. Sewaktu kita menjalani setahun bekerja sebagai houseman, posting saya yang terakhir ialah actually ONG. Sebenarnya masa undergrad, masa medical school, ingat nak buat pediatrik. Sebab suka kanak-kanak. Tetapi lepas buat ONG, itu posting saya yang last, saya rasa macam menarik sungguh delivery process tu. Sungguh satu proses yang saya rasa sangat boleh switch daripada satu yang senang, mudah, tak ada apa-apa kepada 360 degrees, bertukar menjadi sesuatu yang sangat rumit, membahayakan dua nyawa sekali. So sebab tu saya suka the challenge of obstetric dan gynecology. Maka saya terus join jabatan ONG di Hospital Kuala Lumpur dan terus ambil saya punya masters MRCOG di UK. Dan alhamdulillah selepas complete semua sehingga menjadi pakar semua di Hospital Kuala Lumpur. So sebuah hospital yang banyak memberi saya pengalaman daripada segi surgical skill saya. Memang patient tak boleh cerita lah, memang terlalu ramai patient dekat sana. Ya, betul. But walaupun sangat sibuk bekerja, tetapi banyak yang saya belajar dan membuatkan saya lebih minat kepada obstetrik dan gynecology, terutama pembedahan laparoskopi. Dan selepas tu doktor selanjutnya ke bidang kesuburannya. Betul. Seterusnya selepas saya buat ONG, saya rasa macam okeylah, saya perlukan new challenge, nak belajar something new. Kemudian saya rasa selepas kita dah buat basic ONG ni, ada banyak sub kepakaran. So kita ada option untuk buat bahagian kanser wanita, buat masalah urogyne, ataupun masalah lebih kepada ibu waktu hamil, maternal fetal medicine, dan satu lagi adalah reproduktif. So kenapa saya rasa bidang reproduktif ni, kerana saya rasa sangat kurang, terutamanya di hospital kerajaan waktu itu memang sangat kurang untuk pilih untuk jumpa dengan doktor bahagian pakar kesuburan ni. So bila kita minat benda tu, kita rasa macam ini yang kekurangan sekarang ni, dan demand itu ada sebab banyak orang yang memerlukan pertolongan untuk mendapat zuriat. So ada orang memang senang bersalin, tak ada masalah. Betul. Mengandung, bunting pelamin yes, setahun lepas tahun mengandung. Tetapi ada orang dia kahwin bertahun-tahun, so dia punya frustration bila tak dapat nak
mengandung tak dapat memberi zuriat tu, memberi tekanan bukan sahaja kepada wanita tu sendiri, kepada suami, kepada keluarga. So expectation tu terlalu banyak. Maka sebab tu saya rasa saya minat untuk membuat bidang reproduktif ni lah. Oh, betul-betul. Sebab itulah hari ini kita akan bincangkan topik yang sangat dekat di hati ramai pesakit, iaitu kesuburan, kehamilan dan kesihatan wanita bersama Dr. Syahiran. Okey doktor, so memandangkan kita dah move on kepada next topik, iaitu isu kesuburan. Isu kesuburan ni sangat sensitif, betul tak? Betul. Baru je kahwin dah tanya bila nak dapat anak. Dah pregnant ke? Perut dah ada isi ke? So sangat sensitif untuk ramai pasangan walaupun kita hidup di zaman yang moden lah doktor. So dari pengalaman doktor, apa antara struggle yang paling common untuk pasangan hadapi bila cuba untuk mendapatkan zuriat? Sebenarnya kesuburan ni memang dia satu challenge sebab dia melibatkan husband and wife. So dia bukan just one person. Kalau kita kata kesihatan wanita, ya itu hanya wanita tu sendiri. Tapi bila kita cerita pasal kesuburan, actually banyak faktor yang terlibat. So bila bincang pasal kesuburan, ia memerlukan teamwork. Kedua-dua husband and wife kena committed. Perlu ada persefahaman untuk dua-dua orang pergi buat check up, dua-dua menjalani rawatan, dua-dua sacrifice. Sebab untuk kesuburan ni sebenarnya dia banyak faktor persekitaran yang mengganggu kesuburan. Yang paling common adalah kita punya lifestyle. Ya, stress factor, tak cukup tidur, makan tak jaga. And of course sekarang smoking and vaping. So benda ni walaupun suami dia smoking sahajalah, lain-lain semua tak ada apa isu, benda tu actually menyebabkan banyak kerosakan yang kita tak nampak. Dan kita nak suruh husband sahaja ataupun isteri, okey, isteri ada isu begini-begini, so kita kata okey, puan kena buat macam ni. Suami pun ada tanggungjawab dia. Suami pun perlu ada sacrifice. So bukan sahaja isteri sahaja yang kena put in all the effort. Suami pun kena. So that is the challenge. Untuk kita cakap macam ni, okey, puan kena buat macam ni. Suami kan kena buat macam ni. Tapi adakah yang dia mendengar, sanggup? dengar ke tak lah. Sebab datang untuk buat check up tu biasanya memang is the wife. Yes, betul. Memang isteri yang akan push. Sebab apa? Isteri ni yang banyak baca, banyak tahu pasal kesuburan. So isteri ni yang akan driving factor dalam satu keluarga ni. Dia yang akan decide, okay, it's time. Kita kena buat check up. Kenapa I tak boleh ada baby lagi? Padahal kita dah trying, kita dah tengok waktu subur dan sebagainya. Kenapa tak boleh ada baby lagi? So usually the first person yang akan reach kepada doktor adalah para isteri. So jika first time datang tak bawa husband, is it okay? Doktor akan terima ke ataupun doktor suruh patient kembali lagi dengan suami? Macam tu. Well, of course, first time sebenarnya ada some couples yang mana isteri sahaja datang. Sebab apa? Contohnya lah husband dulu pernah kahwin, dah ada anak dengan first wife. So ini second wife. So the blame automatically goes to the second wife. Yalah, betul lah. Sebab I pernah ada anak sebelum ni kan. I dah ada anak. So I'm sure I tak ada problem. But that is not true. Itu tidak benar sama sekali. Kerana kesuburan ni dia berubah-ubah. Bukan kata last year everything was okay, this year pun dia akan maintain semua jadi okey. Tidak. So that's why dua-dua orang perlu datang check up. Tapi kadang-kadang I still have patient yang mana suami refuse untuk bagi sperm analysis. Refuse untuk buat check up. So dia akan berhenti di situ. Kerana kita perlu dua-dua orang untuk buat check up. Saya tak boleh just check isteri dan bagi ubat dekat isteri and assume husband dia semua okey. So kita tak boleh assume sebab ada kes yang mana orang lelaki ni nampak perfectly normal, tak ada apa-apa medical condition. Tak gemuk. Yes, tak smoking, dulu pernah ada anak, but actually the sperm count is zero. Zero ya? Zero ya para lelaki. So kena buat sperm test untuk confirmkan sama ada sperm anda sihat ataupun tidak. Ada ke tidak, nombor satu. Ada ke tidak, Masya Allah. Sihat ataupun tidak. So having kesihatan yang baik, tidak merokok, gaya hidup sihat apa semua, tidak menjamin sperma anda sihat. So itu yang kita nak memberi kesedaran that the first step towards getting a baby is dua-dua orang kena committed.
Is it like macam 50% ke doktor? Maksudnya kalau masalah kesuburan ni adalah ia adalah 50% wanita, 50% lelaki ataupun ada faktor yang tidak boleh dirawati? Maksudnya. Dia sebenarnya bila kita cerita fertility ni, ketidaksuburan ni dia 30%. Oh, ada 30% lagi satu So 30% female, 30% male actually, lagi 30% can be combination. Dua-dua ada isu. Ataupun in the category of unexplained, yang mana kita dah check semua tapi dengan mata kasar kita ataupun dengan test yang kita dah buat nampak semua normal. Tapi sebenarnya ada problem yang lebih mendalam yang mana kita tak nampak dengan mata kasar atau tak nampak daripada segi zahir. So that is takdir ke? Kita sebagai orang Islam memang kita perlu percaya pada qada dan qadar, tapi Allah juga suruh kita untuk usaha. Kita tidak boleh ada something tanpa usaha. Takkan kita kata okey saya nak duduk saja kat sini, mungkin zuriat akan sampai. But that is not apa yang kita diajar. Sebagai orang Islam kita tak diajar buat sebegitu kan. So everything kena ada effort. Kena ada effort dulu. Kalau you dah try all the way sampai habis, still tak boleh ada baby, yes, then kita berserah kepada takdir. Tetapi kalau you belum sampai all the way, you nak kata belum time ataupun belum rezeki. Saya rasa itu salah kerana masa tu sangat-sangat penting. Adakah betul you dah buat all the way? Did you go all the way sampai ujung jalan dah tak ada dah jalan, dah sampai jalan mati dah. Then you can say okay, saya dah go all out, memang saya tak ada rezeki. Okay, saya redha. Faham. So untuk para isteri, para suami, jika isteri tu hendak anak, tolonglah suami-suami untuk memberi sokongan, bagi sokongan mental untuk sokong. Jumpa Dr. Syahiran di Sophia Fertility macam tu. Jangan give up. Betul? Jangan give up, betul. Mesti ada. InsyaAllah selagi ada stok telur, selagi sperm okey, masih ada harapan. So boleh in terms of ubat ataupun rawatan pun boleh dilakukan. Okey doktor. So next question, untuk pasangan yang mungkin nak buat check up, just nak check up lah. Sebab kadang-kadang bila kita tanya, datang sebab apa? Saya just nak check saja. Saya tak nak buat rawatan lagi. Ataupun hendak dapatkan nasihat lebih lanjut. Bila waktu sesuai untuk menjumpa doktor pakar kesuburan? Adakah selepas beberapa bulan kahwin? Ataupun 1 tahun kahwin? Ataupun dia kena tunggu 5 tahun kahwin? Bagi doktor, bila waktu yang sesuai untuk berjumpa? Sebab dia takut kadang-kadang, cepat sangatlah nak jumpa doktor pakar ni. Macam nanti doktor pakar judge ke? Awak ni baru je kahwin, takkanlah nak dapat anak kalau pasangan yang muda lah. Ataupun doktor rasa sesiapa pun boleh jumpa doktor bila masa, ataupun sebelum kahwin. Ada juga macam tu doktor. Sebelum kahwin tu dia dah datang nak jumpa. Is it valid macam tu doktor? Yes, sebenarnya the best actually untuk wanita lah kalau belum kahwin. Of course sebelum kahwin tu wanita tu datang buat a full gynae check up. Kecuali buat pap smear lah kan sebab dia masih virgin. Tetapi check up gynae ni termasuk satu check hormon. Nombor 2, kita boleh buat scan biasa sahaja, scan daripada perut sebab kita nak tahu mungkin ada cyst ke, mungkin ada fibroid, mungkin ada endometriosis, any medical condition ataupun gynae problem yang kita boleh rawat dulu. Yang seterusnya adalah dia boleh check dia punya storage telur, which is a blood test, a very simple blood test. Nama dia anti-mullerian hormone, AMH. So blood test tu boleh buat bila-bila masa. Tak perlu berpuasa pun. So daripada situ kita tahu okey, stok telur you, is it normal for your age? Adakah rendah? Adakah berlebihan dalam kes orang yang ada PCOS? So benda ni semua kita patut ada awareness sebelum kahwin. Yes, sebelum kahwin. Kerana it will help you to make a decision. Lepas you dah kahwin ni, you patut cepat-cepat get baby ataupun okeylah kalau you nak santai-santai, you nak okeylah rancang dulu. It's okay. Tak ada masalah. But kalau stok telur kurang, unfortunately time is not on your side. You tak boleh nak tunggu. Tak apalah, tunggulah saya ready dulu. Financially saya nak ready dulu. Nak ada rumah, nak ada kereta, nak begitu begini. Baru saya nak ada anak. But you need to ask yourself, by that time, you boleh lagi tak mengandung? Sebab stok telur kurang ni, ataupun kita kata low AMH ni, can happen to anyone. You can be 25 years old, stok telur you macam umur 40. And you tak ada simptom, you tak perlu ada penyakit apa-apa sebelum ni, tak perlu ada operation. Tetapi dia akan menyebabkan
penyumbang utama untuk you susah nak pregnant. So that is why you should do a check up, especially kalau dah nak kahwin. Lagi satu, sebelum dia kahwin, kita pun nak bagi tahu kalau BMI, berat badan berlebihan ataupun you are underweight, yes, benda tu pun akan mengganggu kesuburan. Kurus pun kan ganggu kesuburan. Yes, sebab kita sebagai wanita ni ialah, minta maaf lah ya, semua orang pun faham. Unfortunately, BMI adalah satu benda yang menyumbang kepada ketidaksuburan. Terlalu kurus pun tak boleh, overweight pun tak boleh. Dia kena just nice. Normal. BMI normal lah. So you should strive for that. Tapi kalau you don't go and check up, you pun tak tahu BMI you normal ke tidak. So kita pun tak tahu. Kita tak boleh nak prepare kan. Katakan you getting married next year. So this year you dah aim dah to lose weight. So that by the time you get married, insyaAllah you can get a normal BMI. Sebab apa? Sekarang ni ialah macam-macam dekat market kan. Ubat nak help you to lose weight. Ubat-ubat nak lose weight ni pula is not advisable if you are trying to get pregnant. But if you are still single, belum lagi kahwin kan, go ahead. Ambil buat semua tu dulu sebelum kahwin. So that you tak ada lengahkan masa. Kalau you dah kahwin, lagi seronok asyik pergi holiday, makan, berat lagi naik. Ya betul. Lepas tu baru kita jom kita turun berat badan. So masa kan, masa berjalan kan. Yes, masa berjalan. Dengan So stres betul. lagi. And then kita kena faham kesuburan, the number one is umur wanita. What determines your success rate to get pregnant, even you nak buat rawatan IUI ke IVF ke, semua bergantung dengan usia. So the best time to get pregnant is when you're young sebenarnya. How young is young, doktor? Sebab I rasa I tak 40, I'm young. I'm still young. So is it like 40 ke, 35 ke? What it is? Kita cakap by fertility lah. By of course fertility, age is a number. Yeah, Untuk yeah. perempuan sangat sensitif. Umur ni memang very sensitive. But when we're talking about fertility age, umur kesuburan, 35 tahun is the key number. 35. So whether you like it or not, 35, whether you are fit, you are healthy, tak ada medical condition, you can be an athlete whatsoever, 35 start decline. You punya egg quality. Quality telur berkurang, quantity telur berkurang. Di mana tak ada ubat dalam dunia ni yang boleh menambahkan stok telur you, yang boleh membuatkan tiba-tiba daripada telur ada 5 jadi 20. Tak ada. That is why telur ni so important. Kerana tak ada amount of money in the world you boleh beli telur. Betul. Sebab unless you nak pakai telur orang lain lah, di mana kita kat Malaysia tak boleh kan. Haram. Yes, so in overseas, so that's why kat overseas is very relaxed. Tak ada masalah, kahwin 50 ke 60 pun boleh mengandung. Ya betul, dia bagi Because, orang lain pregnant kan. dia boleh donor egg. So that is the difference. Kita tak boleh. So jangan sampai umur 40 baru you decide, okay now I'm ready to get pregnant. Tapi actually badan you ready ke tidak? Ke badan you dah habis dah dia punya timing. Dia punya tarikh luput dah sampai. Badan kita larat. Telur kita macam mana? Okey, faham. So kiranya kalau lah let's say lah jodoh je sampai lambat, doktor, umur 40 tahun baru direzekikan untuk berkahwin, adakah pasangan macam ni terus buat IVF ataupun doktor akan step by step juga dengan ujian kesuburan dulu? Yes, of course, first thing kita still kena buat ujian kesuburan. Sebab apa? Kita nak tahu walaupun dia 40 tahun, adakah stok telur dia masih ada. So banyak orang yang rasa bahawa dia sihat, height dia normal, teratur, tiap-tiap bulan datang macam biasa. Ya. So saya ada satu statement by one patient yang sangat saya ingatlah sampai sekarang is yes, unfortunately dia kahwin lambat. She was already 43 if I'm not mistaken. So ayat dia adalah period saya sama daripada saya anak dara dulu masa saya 20-an. Regular Tapi, lah. Yes, regular, flow sama. Tapi bila kita check darah dia, ambil stok telur dia tadi tu kan, darah untuk check stok telur dia tu, it's so low, tak ada telur dah sebenarnya dalam tu. Allah Akbar. So height ini bukan penentu kesuburan. Height anda teratur, height anda macam biasa, 5 hari daripada umur saya 20 sampai sekarang umur 42, height sama je, tak ada berubah. It does not mean kesuburan anda sama macam umur 20. So walaupun period regular,
tetap kena datang untuk ujian kesuburan. Sebab banyak lagi faktor lah seperti Dr. Syahiran cakap, iaitu kualiti dan kuantiti telur anda. Okay. So yang tu adalah bukanlah macam penentu lah sama ada pasien tu subur atau tidak doktor. Okay. Pernah tak doktor jumpa kes di mana sebenarnya isu datang daripada lelaki? Dan betul tak doktor, ini adalah punca ataupun stigma kepada lelaki untuk susah nak datang menerima, sebab dia susah nak terima bila doktor kata sebenarnya encik lah masalah ni. So macam mana doktor nak tackle benda ni? Sebab lelaki dia ada ego dia kan, dia tak nak lah, dia lah menyebabkan isteri dia tak pregnant. So ada tak? Betul. Banyak tak doktor? Banyak tu ada kes, tetapi isu dia tu first thing first, bila kita jumpa couple yang ada isu dengan kesuburan, kita tak judge. Sebagai pakar kesuburan, saya tidak boleh memberi satu pressure lagi. This is your fault. Ini sebab you lah, sebab you berokok lah jadi macam ni. Tak boleh. Sebab saya akan bagi something yang objektif. Okay, kita buat test ni akan menunjukkan begini-begini. Apa kita nak buat untuk baiki? Apa kita nak buat untuk correct this problem so that you can get pregnant? So saya punya aim is not to fix your yelah kadang-kadang stigma, you know, ada isu lain, kadang-kadang hubungan suami isteri memberi a lot of pressure. Aim saya is to help you to get pregnant. Whichever way that I can, saya akan cuba insya-Allah sedaya upaya saya to get you pregnant. So whatever issue di sebaliknya, jangan risau. Sebab saya rasa doktor-doktor ni dia sebenarnya tak ada pun nak korek-korek your detail history kan. Kita fokus aim kita fokus kita kat situ. So jangan rasa ada malu ataupun rasa macam alah nanti doktor ni ingat apa, doktor ni dah lah doktor perempuan kan, nak cakap pasal sperm pula. But itu letak ke tepi. Sebab your aim sekarang is to get pregnant. So isu dia sekarang ni, kalau test tu tunjuk sebegitu, itulah hakikat dia. Kita kena accept. Sekarang jangan fikir nak salahkan diri sendiri, jangan fikir nak if only lah saya tak merokok dulu ke or anything ke. Tidak. Kita dah put aside. Yang lepas tu lepas. Sekarang kita nak fikir future. How to get pregnant. Itu sahaja. So kita optimize. Apa yang ada, kita baiki. So insyaAllah selagi ada, macam kita tadi, selagi stok telur masih ada, selagi sperma masih ada, insyaAllah boleh usaha untuk get pregnant. Cuma journey tu, is it going to be a short journey terus pregnant ataupun yes, or is going to be a difficult journey, journey yang banyak pusing-pusing dulu baru sampai ke destination. Sebab tak semua orang perjalanan dia simple. Satu kali buat IVF berjaya, tak? Ada orang 2-3 kali buat IVF. Kadang-kadang daripada center lain dah buat 2-3 kali, datang jumpa saya baru pregnant. So yang penting jangan give up. Cuba lagi, dapatkan second opinion. Kalau tempat ni tak berjaya, mungkin cari doktor lain. So isu dia sekarang ni, walaupun bukanlah saya kata semua yang datang dengan saya mengandung, tidak juga. Tetapi datang untuk buat check up dulu, datang untuk discuss what are your options. Kat situ. So kiranya kalau mereka ada buat check up di pusat kesuburan yang lain, hospital kesuburan yang lain, boleh ke dibawa result yang sama untuk doktor compare? Adakah doktor akan ambil balik ujian yang sama ataupun doktor akan gunakan je ujian yang sebelum ni? Macam dia ada tempoh limit tak doktor? Yes, betul. Kadang-kadang memang kalau macam test lah, contoh ya, sperm test lah. Kalau dah lebih 2 tahun memang kita akan suruh repeat lagi. Begitu juga kalau pernah buat check tube HSG ataupun HIFO-C, mana dia nak tengok tube dia tersumbat ataupun tidak. So dia hanya valid 1 year. Kenapa? Sebab tube yang tersumbat tu boleh berlaku anytime lepas tu. Mungkin tahun lepas masa you buat test tu dia tak block. Tapi this year dia block. It's possible. Benda tu berubah-berubah. Sama macam kita. Contohnya 5 years ago you tak ada kerja manis. Cannot be now 5 years later you still medical condition you sangat excellent. Sama. Sama kena yes, benda tu berubah. Sama macam kita punya medical condition lah kan. Kalau kita buat yearly check up. Kenapa kita buat yearly check up? Kenapa kita tak guna je check up 3 tahun lepas? But because it changes. Semua benda berubah. Sama juga dengan sperm. So kalau kata dia pernah buat sperm test normal 1 year ago, 2 years ago, kita akan suruh repeat balik. Sebab apa? Memang ada kes, ini memang cerita benar, bukan buat-buat cerita. Dia dah ada anak dah pun, dah ada anak 2 orang.
Tapi lepas dia nak try anak ketiga, lepas bertahun-tahun, baru dia pergi check. Sebenarnya sperm dia zero. Oh. Tak ada satu pun sperm dalam tu. So macam mana dia mengandung anak dua orang tu? Yes, it's possible. Sebab something happen after that. Either dia, yes, mungkin dia ada medical problem lain, something happen. So it can happen. So benda tu bukanlah consistent, oh dulu ada anak, okay, sure 5 tahun lagi pun okay je. Tidak, dia boleh berubah. Okay. Okay doktor, thank you sangat tentang all the sharing untuk ujian kesuburan. So kita nak pergi kepada tips-tips untuk isteri dan juga suami, sebab ramai juga yang datang kepada GP ke klinik Dr. Alina. Dia akan tanya soalan yang saya rasa saya pun susah sikit nak jawab, iaitu bila waktu sesuai untuk bersama. Adakah semasa subuh saja? Sebab kadang-kadang dia pun geram tengok muka husband dia. Husband dia pun kadang-kadang geram tengok muka isteri dia, sebab mungkin masa tu dia orang fasa yang macam sangat pressure lah, tengah stres. Isteri duduk push nak anak. So dia akan tanya, boleh tak saya bersama semasa subuh saja? Ataupun setiap hari? Ataupun berapa kali seminggu? Sebab dia orang memang target nak ada anak lah. So in terms of love tu mungkin kurang, tapi kita sebagai doktor kita tak judge. So apa jawapan yang selalunya doktor boleh share lah kepada patient? Saya rasa the best is actually untuk datang dan discuss what is the issue at hand. So contohnya ada patient yang dia ada rasa takut untuk nak bersama. Bagi dia hubungan kelamin suami isteri ni membuatkan satu takut. Belum lagi hubungan ni. Baru cakap je, tutup lampu ke, baru pegang ke, dia dah fear factor. Perempuan lah. So yes, so ini condition yang kita panggil sebagai vaginismus. So dia satu ketakutan sehingga tidak boleh bersama. So saya ada patient dah belas tahun kahwin, sampai husband dia dah accept dah, okay, isteri dia tak boleh bersama, so dia memang tak boleh nak bersama dengan isteri dia. So dia memang tak ada anak. So bila dah sampai to the certain time, okay lah kita buat IVF je lah. Okay, so okay lah pergi buat IVF. Tapi asas masalah tu kita sebenarnya tak selesaikan. Sebenarnya kita just selesaikan kesuburan lah. So kita hanya selesai, okay mengandung je, bagi mengandung selesai. Tapi sebenarnya vaginismus tu tak selesai lagi. So sebab tu saya suka discuss dua-dua orang. So kalau kita banyak masa, that's why kesuburan tu penting kita nak tahu what is your time limit. Do you have a lot of time or your time is constrained? Contoh you're already 40, takkan kita nak tunggu selesai masalah vaginismus. Mungkin by that time dah 42, telur pun dah tak ada. Nak buat IVF pun tak boleh. Yes, kalau macam tu, time is the constraint, yes, terus kita buat IVF, then we have to sort out masalah vaginismus ni. Sebab bagi saya, hubungan suami isteri tu penting, perlu ada. Sebab kita berkahwin bukan sekadar untuk dapat anak. Betul. Yes, sebab anak tu akan membesar dan akan tinggalkan both of you. Tinggallah berdua. So kalau hubungan tu mempunyai satu pressure from the beginning, apakah dah tua besok, what is it going to be? So bagi saya, bukan saja saya nak merawat vaginismus tu, saya juga nak merawat hubungan suami isteri tu. So banyak cara untuk kita nak buat rawat vaginismus tu, tapi insyaAllah ada cara dengan kesabaran, dengan konsistensi, boleh baik. Tapi it's going to take time. It's going to come banyak kali check up, perlukan masa. So kesabaran, both suami isteri tu perlu nak kena sabar. So saya ada patient yang ada vaginismus ni mengandung selepas kita buat IUI saja. Tapi nak buat IUI tu bagi tidur dulu. Bagi dia tidur baru kita boleh buat IUI tu. Sebab dia takut Yes, sebab dia takut. So kita boleh bagi ubat kesuburan. Okay, IUI ni basically kita ambil sperm suami, kita masukkan ke dalam rahim terus. So dia terus jumpa dengan telur, persenyawaan berlaku. So dia tak bersama naturally. So kalau dia dah mengandung, then come back to the same problem. So dia dah bersalin biasa, saya bagi dia make sure je, saya kata cuba juga beranak normal. Supaya tak kurang sikit isu vaginismus. Tapi dah bersalin normal pun, kita tengok physically sepatutnya dah tak ada kan masalah vaginismus, tapi masih ada. Maksudnya dia sebenarnya ada trauma lah. Yeah, so there's a lot of psychological issue at hand, mana dia punya takut tu akan menyebabkan vaginismus tu masih ada, walaupun problem structure tu tak ada. Dia more of psychological. It's not a structural problem. Sebab dia dah beranak normal. Sekarang dia nak try anak nombor 2, dia rasa macam
Alah tak boleh lah, Stress. tak boleh lah Tak bersama boleh. sebab still ada fear tu, still ada takut tu. So macam Faham. kesian lah sebab actually tak selesai masalah tu. So bukannya sebab dia tak tahu waktu yang sesuai untuk bersama, tetapi sebenarnya dia takut untuk bersama. Yeah, betul. So kiranya adakah macam contohlah kalau patient yang tak ada vaginismus doktor, so adakah dia perlu fokus kepada waktu subuh sahaja ataupun any time of the week je? Of course kalau you are TTC, betul kita perlu ada schedule lah untuk orang yang mempunyai had yang teratur, contohnya 28 hari ataupun 30 hari, dan kita boleh agak waktu keluar telur tu ataupun ovulation waktu subuh. So biasanya waktu subuh adalah dalam 14 hari sebelum your next period. So kita boleh agak, kalau you dah tahu next month period you bila, you tolak 14 hari, so you plus minus 1-2 hari untuk you bersama. Tak perlu bersama hari-hari kerana sperma ni dia punya hayat dia, jangka hayat dia is actually 3 to 5 days, 3 ke 5 hari. Lama. Cuma telur ni sahaja dia very short window. Dia sangat fragile, dia hidup 24 jam je. So kalau kata hari ni contoh hari Isnin keluar telur. So kalau you dah bersama hari Ahad, hari Isnin tak perlu, hari Selasa. So that you cover. So kalau telur tu keluar awal ataupun keluar lewat, sperm tu dah standby mode dalam tu. So tidak perlu hari-hari sebab you pun kena faham sperma tu perlu ada masa untuk regenerate. So kalau you bersama hari-hari pun, satu sperma tu mungkin count dia akan drop. Bilangan sperma akan menurun dan dia punya kualiti sperma tu pun akan menurun. Kerana dia perlu ambil masa untuk recover. Cuma of course sperma tak macam telur lah. Telur sebulan sekali je keluar. So dia sangat-sangat, window dia tu sangat-sangat pendek. Sperm tak ada isu anytime. Tapi production akan menurun jikalau terlalu kerap dikeluarkan. So it's not about hari-hari. It is about finding the window and you kena agak-agak plus minus. So selang sehari waktu subuh dah memadai sebenarnya. Okay. So selang sehari waktu subuh dah cukup untuk cuba untuk patient yang trying to conceive. So jangan stress sangatlah, tak perlu everyday lah doktor. Betul. Okay, so that's a good info untuk hari ini. Sebab sekarang ni kita nak fokus juga kepada lelaki jugalah, sebab lelaki banyaknya dia segan nak tanya benda-benda ni kan. Boleh tak doktor bagi 5 tips untuk lelaki subuh? Untuk lelaki lebih subuh. Untuk lelaki. Okay, so basically number one ni lah, inilah selalu masalah Merokok, paling common. Merokok and vaping. So macam mana kalau nak kata berhenti merokok, berhenti vaping, habis doktor kena marah. Okay, at least turun. Ataupun Kurangkan if you lah. tengah TTC, yes sebenarnya vaping is worse than merokok. Habis saya kena kecam orang vape So Tak boleh, doktor. Cakap sebenarnya it's true, dua-dua memang merosakkan sperm. Tetapi banyak kajian menunjukkan lately that vaping lebih teruk kesan dia daripada merokok. Bukan sahaja kepada sperma kepada semua medical condition, paru-paru, jantung dan sebagainya. So kalau anda tak boleh berhenti vaping tu, at least go back to merokok dan kurangkan. Dan yang paling penting, jangan merokok depan isteri. Isteri dah makan suplemen, turun berat, jaga semua, makan sihat. Lepas tu kesan merokok tu tetap kepada isteri walaupun isteri ni tak merokok pun. Tapi pasal suami merokok depan isteri, kesan tu akan ada juga. So I think nombor satu untuk kebanyakan lelaki itulah dia, merokok dan vaping. Yang kedua adalah sama juga macam wanita, mendapatkan BMI yang normal. So untuk lelaki biasanya bila berat badan berlebihan, dia akan mengganggu production sperma, menyebabkan kurang numbers, bilangan sperma menurun, sperma yang berenang pun menurun, bentuk sperma yang sihat pun menurun. Kerana apabila dia berisi, berat badan dia akan menyebabkan testis dia terhimpit dekat dengan badan. So temperature, suhu dia meningkat, merosakkan sperma tu. So sebab tu kita kata kenapa dia overweight, nak kacau pula sebab dia punya production kilang dia ada kat luar. So dia expose kan, tak, dia himpit dengan peha, so dia menyebabkan temperature dia meningkat. So itu sebenarnya yang merosakkan. Sama juga macam kalau dia suka naik basikal ataupun mandi sauna. So apabila dia banyak sport yang berbasikal ke motor ke,
Dia Rider, akan rider menyebabkan boleh juga. rider. So dia akan menyebabkan testis tu expose kepada higher temperature dan merosakkan sperm. So kalau sedang TTC, naiklah kereta. Buatlah, LRT. buatlah sukan lain. Ya, tukar berenang. Berenang. Okay, so benda lain lah tak kisah. So other than that, of course, is taking processed food. Makanan yang siap sedia ni. Sebenarnya banyak makanan yang proses ni sebab dia terlalu banyak preservatif dan chemical, mana dia akan menyebabkan kualiti sperma menurun. Sama juga dengan wanita. So basically eat healthy, makan banyak fruits and vegetables supaya satu, dia mengurangkan kerosakan kepada sperma. Then other than that, of course, kalau yang macam mengambil lah ubat-ubat sintetik untuk membina muscle ni semua, dia akan ada kesan kepada sperma juga. So memang kita suruh dia berhenti. Sebab ada kes yang mana dia sebelum ni pernah buat sperm test normal, tapi sebab dia masuk ambil start ubat-ubat ni tu ialah build muscle and all for a good cause, dia nak sihat, pergi gym and all that, tapi menyebabkan sperma dia menjadi zero. Pun ada juga. So benda ni akan ada kesan. So kita sarankan kalau sedang dalam proses tu, you have to choose lah salah satu je lah. Okay, then the rest is of course dia punya gaya hidup lah. Make sure cukup tidur, jangan stres, kerana benda-benda ni akan mengganggu juga kualiti sperm. Okay. Thank you so much doktor on the tips untuk lelaki supaya lebih subur. Okay, so sekarang doktor tengah hangat isu Mounjaro doktor. Mounjaro iaitu suntikan Mounjaro untuk kurus. So sebab kebanyakannya isu untuk TTC, wanita yang TTC adalah berat badan yang obes, Tapi macam itulah dia kata, saya dah cuba macam-macam dah untuk kurus, dah exercise, dah umat, dah IF, tapi PCOS saya tetap ada. Boleh tak saya nak try Mounjaro doktor? Dia akan tanya. So boleh ke doktor untuk pasien-pasien wanita untuk try Mounjaro, dan what if tiba-tiba pregnant, adakah menyebabkan side effect kepada pregnancy tu, ataupun dia kena ambil pil perancang sebelum dia trying to conceive lah semasa ambil Mounjaro? Ya, sekarang ni memanglah isu ni kan. Mounjaro. Kita memang sebagai pakar kesuburan, memang kita akan cakap okay, turunkan berat badan, you know, it's good to have normal BMI. So tapi cara, okay. So kalau dia dah try segala effort untuk turunkan berat badan, memang injection is one of the common thing. Tetapi ubat ni baru. So kita tak tahu kesan ubat ni kepada janin. Adakah dia menyebabkan baby tu jadi tak normal, ataupun menyebabkan keguguran. Sebab ubat yang baru ni kajian dia belum tahu lagi, belum ada lagi research, kita belum dapat kumpul data. Tetapi daripada apa yang dah wanita guna setakat ini, kalau yang dah mengandung sewaktu mengambil injection ni, tidak ada lagi bukti ia menyebabkan kecacatan pada janin. Tetapi manufacturer dia punya company yang mengeluarkan ubat-ubat ni tidak sarankan anda mengandung ketika mengambil injection ni semua. Kerana dia pun tak boleh confirm, dia tak boleh cakap oh okey, memang safe, mengandunglah, tak ada masalah. Tak boleh. Tak ada siapa boleh bagi that validity, that safety punya, you know, nak cakap safety record, sebab tak ada. So it is advisable by the manufacturer untuk stop sebulan sebelum anda TTC. So if you are trying to get pregnant, saya tak sarankan ambil pil perancang, kerana pil perancang akan menyebabkan berat badan lagi. Lawanlah pula nanti kan, betul. Apa nak kurus ni. So the best is actually pakai perancang yang tak ada hormon, seperti IUCD. Alat dalam rahim, yang mana dia the only perancang yang tak mengeluarkan hormon dan tak mengganggu anda punya proses untuk turun berat badan. Kerana kebanyakan pil perancang ataupun perancang, dia ada hormon. Dia akan menyebabkan water retention, air berkumpul dalam badan, menyebabkan berat badan naik. Kita dah lah nak turun berat badan, ambil hormon, dia berlawanan dengan so just each other. Fokus satu je lah. So boleh dapatkan Mounjaro di klinik Dr. Alina. Dan seterusnya saya akan refer kepada Dr. Syahira untuk rawatan kesuburan. Okay? Jangan tunggu lama-lama lah kiranya doktor untuk rawatan kesuburan. Okay. So lastly, saya just nak tanyalah, boleh tak doktor share pengalaman doktor sepanjang merawat pasangan kesuburan ni? Ada tak apa satu momen yang indah lah
apa yang dihadapi oleh pesakit lah, yang macam doktor tak boleh nak lupakan? Ada tak macam like dah bertahun-tahun kahwin tiba-tiba jumpa doktor baru pregnant ke, ataupun just sharing lah, sebab benda macam ni memang selalunya pregnant woman suka nak dengar sebab kadang-kadang dia related to them jugalah. So bagi saya ni memang adalah, of course ada, bila kita buat reproduktif ni bukan semua mengandung itulah terlalu indah untuk cakap macam tu. So the reality adalah yang mengandung ni semua they are younger. Itu yang saya nak bagi tahu. Kebanyakan pesakit saya yang datang buat rawatan kesuburan, dia punya outcome lebih bagus bila dia muda. So bila dia dah meningkat usia, makin susah untuk kita bagi dia take home a baby. Lagi susah. So bagi saya rawatan kesuburan ini memerlukan satu you have to have knowledge nombor satu, dan you mesti kena ada desire untuk buat check up. So bila dia dah pergi, maksudnya dia dah kahwin, dia cepat pergi rawatan kesuburan kan. So dia dah start makan ubat kesuburan. Next step dia pergi buat IUI. Lepas tu next step dia pergi buat IVF. So yang biasanya bila dia dah pergi all that step makan ubat bertahun-tahun 10 tahun, 12 tahun, ada yang daripada center yang lain. So bila dia dah mengandung and then dia dah buat yang IVF kelima dengan saya, baru dia nak mengandung. So that feeling tu memanglah dia lupalah 10 tahun kepayahan tu. Memang dalam masa 10 tahun tu berapa kali injection, berapa kali check up, tiap-tiap kali check up kena scan. Duit kena habis kan. It's not cheap, right? So berkali-kali nak scan bawah untuk wanita, setiap kali nak pergi check up kesuburan maksudnya kena scan TVS, itu transvaginal scan. So tiap-tiap kali lah nak kena scan bawah, tiap-tiap kali lah nak kena ambil injection, dan all this injection nak tak nak memang akan menyebabkan weight gain. Dia memang sebab kita main dengan hormon kan. So memang salah satu kesan dia kata, doktor saya buat IVF ni naik 5 kilo, hari tu turun 5 kilo dah pakai Mounjaro. Datang buat IVF naik balik 5 kilo tu. Banyaknya duit. Lepas tu itulah realitinya. So ada yang naik berat badan, lepas tu nak buat balik nak kena turun balik. So bila the whole journey tu, especially bila dia pergi buat kat tempat lain tak berjaya 2 kali 3 kali sampai dah transfer semua pun tak berjaya. So bila datang bagusnya bila dia dah buat tempat lain, so kita tahu okey dia ada problem macam ni. So of course kita tak akan repeat the same thing lah. So kita akan learn from that cycle. Yang tu yang sebenarnya bila dia berjaya sebenarnya sebab saya tengok problem yang lama sebenarnya. So it gives me such a nice feeling lah. Memang saya rasa sangat happy kalau yang dah, especially yang dah 10 tahun, 15 tahun, ada yang asyik mengandung gugur. So dia ada masalah dengan ialah dia punya autoimmune pula. Badan dia sentiasa bila dia mengandung reject pregnancy tu. Ada pula problem macam tu. So bila kita identify apa problem dia, then bila kita bagi rawatan yang sesuai dengan dia, alhamdulillah dia pregnant selepas 6 kali gugur, 15 tahun kahwin. So saya rasa sangat happy lah. Maksudnya saya dah bantu this couple to finally get a baby. Alhamdulillah. So kat situ memang saya rasa alhamdulillah, tapi not everybody's journey is the same lah. Bukan datang first time dengan saya pregnant, tak lah. Yang penting dapatkan ujian kesuburan, jangan give up doktor. Bukan macam saya tawakal lah 10 tahun. Sebab saya ada juga doktor saya jumpa dah umur 45, husband tu dah 50. Puan, kenapa lama sangat tunggu ni Puan? Sebab baru tahun ni rasa nak ada anak. Benda macam tu kan. So don't wait too long sebab kahwin pun umur 30. So dah after 15 years tu dah kira lambat lah. Yalah, so betul. Untuk wanita di luar sana, ingatlah doktor kata 35 years old tu the golden age lah masa tu. So sebelum tu, jika masih muda lagi, cepat-cepat dapatkan rawatan di Sophia Fertility. Okay, doktor boleh share tak macam mana proses nak jumpa doktor? Kena jumpa GP dulu ke ataupun boleh direct terus jumpa doktor? Tak ada masalah. Kalau kata you nak pergi jumpa doktor dekat klinik Alina dulu, no problem. Sebab kita semua, all the GP dia memang akan relate dengan kita jugalah. Macam mana pun, our aim, our goal is the same, to help you get pregnant. Betul-betul nak ada anak, you have to go to the next. Jangan rewind, patah balik first step, second step. Sebab sama sahaja. Sama saja. Masa itu
masa tu terlalu penting sebab kita tak boleh patah balik masa. Kita tak boleh dapatkan balik kesuburan kita. Banyak mana pun lah duit lepas tu nak buat IVF pun kalau tak ada telur memang tak boleh buat. So di klinik Sophia Fertility boleh membantu anda, dan saya dengar boleh membantu juga dari segi ada bagi option untuk daripada segi macam option untuk keluarkan duit KPSP. Yes, betul. Di Sophia Fertility kita ada option untuk buat cashless IVF, di mana kita bantu anda untuk keluarkan amount duit daripada akaun dua. Suami dan isteri boleh combine akaun dua untuk dikeluarkan. So dia akan KWISP akan pay terus kepada Sophia untuk anda jalani rawatan IVF. Cuma biasalah ada paperwork sikit nak kena buat. And then once dah dapat approval, which is quite fast, 3 to 5 working days. Kalau fast. Semua dah settle, so anda just tunggu sahaja when you are ready to start your IVF journey. Alhamdulillah. So kepada wanita dan lelaki di luar sana, jangan risau, jangan stres. Doktor di sini akan membantu anda untuk masalah kesuburan. Alhamdulillah. InsyaAllah kan doktor. Okey, terima kasih banyak Dr. Nur Syahiran atas perkongsian yang sangat bermakna hari ini berkenaan dengan kesuburan dan isu wanita dan lelaki. Kepada semua yang menonton, jangan lupa follow dari Chill Pill Podcast by Klinik Dr. Alina untuk lebih banyak topik kesihatan yang santai tapi penuh bermanfaat. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah.